Program hari ini kita laksanakan secara besar-besaran di seluruh negara, di mana setiap negeri melaksanakannya di negeri masing-masing lah. Dan di Perak kita melaksanakan kempen kita selamat bazar ini di Bazar Ramadan Bulatan Sultan Abdullah Shah di Meru. Terutamanya ibu bapa dalam memantau penggunaan internet ataupun peralatan phone device anak-anak mereka, dan kita juga ingin memberikan penerangan kepada anak-anak juga supaya dapat menggunakan internet dengan berhemah, tidak pergi ke tempat-tempat yang tidak sesuai lah. Selain itu kita juga ingin memberikan penerangan kepada golongan warga emas supaya tidak mudah tertipu dengan scam yang sentiasa menjadikan mereka sebagai mangsa untuk perkara inilah. Sekarang internet ni memang bahayalah pada pendapat saya. So memang wajar adkan limit untuk bawah 16 tahun tu. Lepas dah SPM ke macam tu, mereka mungkin akan kenal dengan lebih lanjut ke sebab media and then advice from the school. So mereka akan lebih kenal, lepas tu akan tahu macam mana nak guna dengan betul. Berkenaan dengan kempen internet selamat, saya amat bersetuju sebabnya dengan internet selamat ni kita boleh menjaga keselamatan kita sendiri dan juga anak-anak, family, termasuk family sekali lah. So dengan adanya kempen ni, so kita akan lebih dapat banyak informasi mengenai apa yang patut kita post dekat media sosial, apa yang tak patut post, and then boleh bagi boleh share dekat orang ramai jugalah apa manfaat dan apa yang sepatutnya mereka tahu macam mana cara nak menggunakan media sosial dengan lebih baik. Kempen dia bagus sebab is knowledge kepada kanak-kanak dan juga mana-mana siapa-siapa yang guna internet lah, sebab nowadays kalau kita tahu dengan pakai AI macam-macam boleh terjadi. So dengan kempen internet selamat ni at least kita akan lebih aware macam mana tak nak terlibat dalam scammer ke penipuan online semua. Kalau bagi saya pula, saya rasa selalunya kita akan fikir yang kita dah cukup knowledge. Tapi bila macam tadi saya jawab soalan, saya rasa macam ada banyak lagi perkara yang saya kena belajar lagi, kena tahu lagi.